pertama tu, waktu tu saya masuk silat. Saya ni lembut orangnya, saya tak berani nak kasar-kasar. Tapi waktu tu encik panggil semua atlet silat ni untuk buat hipnosis, untuk ajar kaedah untuk bergerak dalam silat. So bila encik ajar tu, saya macam habis hipnosis tu, saya macam okey, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Tapi yang ajaibnya, waktu hari kejohanan silat tu, saya tak tahu kenapa bila kita silat, seorang yang penakut macam saya ni, bila depan dengan lawan, jadi macam kena buat apa ni kan. Tapi yang ajaibnya, sebab encik tuntunkan video, so saya fokus video tu, so dia jadi macam hipnosis sendiri. So bila berdepan tu saya masuk terus, maksudnya kaedah tu saya boleh buat. Macam kan, so teringat encik waktu tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu motivator muda. Okay, kalau kawan-kawan saya ni tahulah, kalau babak bagi motivasi ni, walaupun saya student counselling, saya tak pandai. Saya rasa macam kelakar saya bagi motivasi. Macam, lepas tu saya macam, nak jadi cikgu counselor, macam mana kan, motivasi pun tak dibagi. Lepas tu tak apa, lepas tu kiranya waktu motivator muda ni, waktu yang banyak kali lah saya berlatih untuk buat juga motivasi tu. Dan encik ajar macam mana nak, ada teknik dia lah, teknik untuk bagi public speaking. Teknik tu bagi saya sangat mahal lah. Sebab dia memang boleh tune saya punya keyakinan, cara saya cakap, cara saya pandang. Saya pandang audio pun saya macam tak memberi kesan. Audio nak nangis ke, audio nak marah ke, saya tak kisah. Sebab saya fokus apa yang saya nak bagi. Jadi waktu buat hipnosis tu, ajaib ni, yang saya suka hipnosis ni, saya rasa sangat tenang. Saya tak tahu kenapa, tapi tenang dia tu, saya macam duduk kat kursi, saya rasa bila turn saya. Jadi macam bila sampai dekat atas pentas tu, saya sangat tenang. Saya macam, lepas tu saya terus fokus apa yang saya nak bagi tahu. Saya bagi tahu, habis daripada present benda tu, selalu kalau sebelum ni, apa-apa kalau saya present, saya mesti bila duduk, saya macam, kenapa aku tak buat macam ni yang tadi? Dia macam, macam ada something slack tau. Tapi lepas motivator muda tu, saya sangat tenang dan saya rasa macam, Alhamdulillah, apa yang saya nak tu jadi. Saya dah tak fikir dah benda-benda kenapa macam ni, kenapa tak buat macam ni. So saya macam, wow, ajaibnya. Okay, tak apalah. Dan tu motivator muda dah, Alhamdulillah dapat naik Johan, rezeki lah. Okay, dan yang ketiga yang pasal api ni, macam dengan adik ini tadi, dia pun perwakilan pelajar. Saya pun malam tu malam pembentangan manifesto. Lepas tu patutnya cakap macam biasa je, tapi saya cakap kat encik, sebab encik yang buat persembahan ni dulu dekat kita orang. Lepas saya macam, wih gempak lah kalau boleh tunjuk benda ni kat kawan-kawan kan. Lepas saya cakap, encik boleh tak saya nak minta izin, saya nak tunjukkan persembahan api ni dekat kawan-kawan. Sebab saya rasa macam ada something lah saya boleh bagi kat kawan-kawan kan. Lepas tu dia cakap boleh, tapi sekian-sekian teknik je lah. Dan saya buat self-hypnosis. So self-hypnosis tu, bayangkanlah nak bentang depan orang, lepas tu nak buat api pula, macam mana kalau tak jadi. Tapi Alhamdulillah dengan self-hypnosis tu, saya tak fikir pun kau nak jadi ke, kau tak jadi ke, itu bukan kuasa saya. Yang saya tahu, saya nak buat yang itu. So saya tunjuk sekarang. Don't do like this at home. Ini bahan.